Kalau tahun ini anda direzekikan untuk berkorban, ini adalah 3 nikmat yang sedang menanti anda. Tonton video ini sampai habis dan sebarkan. Semoga Allah beri kita kefahaman dan mudahkan untuk kita amalkan. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar, iaitu hari Aidil Adha, yang lebih dicintai Allah melainkan menumpahkan darah, iaitu haiwan korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, korban adalah sedekah paling agung. Setiap sen yang anda keluarkan akan kembali dalam bentuk rezeki yang lebih luas dan berkah. Ketiga, menggugurkan dosa. Kata Nabi SAW, darah korban itu sampai kepada Allah sebelum ia jatuh ke tanah. Maka lapangkanlah hatimu untuk berkorban. Riwayat Ibnu Majah. Ya Allah, jadikanlah binatang korban ini saksi cinta kami kepadamu di akhirat nanti. Amin. Komen korban, semoga setiap pengorbanan kita Allah pandang dan rahmati. Like, comment, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari dakwah menegakkan agama Islam.